Dia kata macam, kamu dah habis, kami dah tak perlukan kamu lagi, kami dah tak mahu ada kaitan dengan kamu. Kamu dah habis, kamu dah habis. Seorang saintis, suaminya dan didakwa ada rancangan untuk membunuhnya pada hari lahirnya. Juga ada satu pengakuan. Dia kata yang Ari, ibu tiri saya, telah curang dengan dia. Dan dia cuba membunuhnya. Tapi ada satu kejutan yang mungkin awak tak pernah jangka. Gahat, adakah awak merancang untuk membunuh isteri awak di atas gunung pada hari itu? Tidak, Adakah awak cuba menolaknya dari tebing? tidak. Saya kupas semuanya ketika Gerhard Koenig memberi keterangan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Saya Angelette Levy dan ini adalah Crime Fix. Gerhard Koenig ialah seorang pakar bius yang berjaya. Dia dan istrinya Ariel, mereka mempunyai 2 orang anak. Keluarga Koenig tinggal di Hawaii, bagaikan di syurga. Ariel Koenig ialah seorang saintis nuklear. Mereka berdua adalah orang yang sangat bijak dan berjaya. Dan kedua-duanya mengatakan bahwa mereka percaya mereka mempunyai perkahwinan yang bahagia. Tetapi pada suatu hari pada bulan Mac 2025, sesuatu yang sangat buruk telah berlaku di puncak gunung di Oahu. Ariel berkata Gerhard cuba membunuhnya. Tetapi Gerhard menafikan perkara itu dan mengatakan bahwa dia hanya memukul istrinya di kepala dengan batu untuk mempertahankan diri. Tetapi Gerhard adalah orang yang sedang dibicarakan atas cubaan membunuh. Kedua-dua Ariel dan Gerhard bersetuju. Mereka sedang menjalani counseling kerana Ariel telah berhubung secara rahsia dengan seorang rakan sekerja melalui WhatsApp. Adakah awak pernah melakukan hubungan seks dengan Jeffrey Miller? Tidak. Dalam mesej WhatsApp ini, adakah awak pernah menghantar atau menerima gambar berunsur seksual kepada atau daripada Jeffrey Miller? Tidak. Adakah awak ada berbincang tentang seks dalam mesej-mesej itu? Tidak. Dalam mesej-mesej ini, adakah awak menggoda Jeffrey Miller? Ya, sebahagian daripadanya memang bersifat menggoda. Dan apabila defendant menyoal awak pada bulan Disember tentang mesej-mesej ini, bagaimana reaksi awak? Saya meminta maaf. Awak tahu, dia jelas terluka. Dan saya memang sangat komited dengan perkahwinan dan suami saya. Jadi, kami bersetuju untuk cuba selesaikan masalah ini dan cuba, awak tahu, membina semula. Kerana saya memang telah mengkhianati kepercayaannya. Dan saya dapat lihat dia terluka. Sebagai pasangan, bagaimana awak dan defendant menggambarkan mesej WhatsApp ini? Bagi dia, ia terasa seperti satu hubungan sulit. Jadi, kami menganggapnya sebagai hubungan sulit secara emosi. Awak kata hubungan sulit secara emosi. Ya, istilahnya hubungan sulit secara emosi. Sekarang, inilah apa yang Ariel Koenig beritahu kepada juri tentang serangan di gunung pada bulan Mac 2025. Boleh awak beritahu kami apa yang awak ingat dia katakan semasa dia berada di atas awak? Ya. Oh, maksud saya menjerit dan dia suruh saya diam, tutup mulut. Tak ada siapa yang akan dengar awak di sini. Tak ada siapa yang akan datang selamatkan awak. Dan saya kata macam, awak tak boleh buat macam ni. Semua orang tahu kami sedang mendaki. Mereka akan tahu ini bukan kemalangan. Anak-anak kita akan jadi yatim piatu. Awak akan masuk penjara dan saya akan mati. Macam, awak kena berhenti. Dan sekali lagi dia kata, macam, awak dah habis. Kami dah selesai dengan awak. Kami tak perlukan awak lagi. Awak dah habis. Awak dah habis. Adakah dengan memberitahu defendant semua perkara yang awak beritahu dia, adakah itu membuatkan dia berhenti? Tidak juga. Dan saya dah cakap macam mak awak baru saja hantar mesej yang sangat indah untuk hari jadi saya. Macam keluarga awak akan sedih kalau saya mati. Awak tak boleh berdepan dengan anak kita lepas ni, tahu tak? Dan masa tu dia memang nampak macam dia tenang sikit, macam nampak dia tarik nafas panjang dan tenang. Jadi masa tu saya rasa, okey, inilah peluang saya boleh keluar. Tapi tiba-tiba dia mula pukul saya dengan batu. Malah anak sulung Gerhard, Emil, juga memberi keterangan untuk pihak pendakwaan. Dia adalah anak Gerhard dari perkahwinan pertamanya. Bahawa dia tidak akan pulang ke Maui dan supaya saya jaga adik-adik dengan baik. Dan bahawa Ari, ibu tiri saya, telah curang dengannya dan dia cuba membunuhnya. Banyak juga tu, tapi saya akan jelaskan satu persatu. Awak kata dia dah cuba. Awak kata defendant beritahu awak dia cuba bunuh Ariel. Betul begitu?
Betul. Adakah dia beritahu awak apa yang berlaku kepada Ariel? Dia tidak beritahu. Adakah dia beritahu awak ke mana dia pergi? Tidak. Adakah defendant beritahu awak kenapa dia cuba bunuh Ariel? Tidak. Semasa panggilan pada pukul 10.42 pagi itu, adakah defendant beritahu awak apa-apa tentang apa yang dia rancang untuk lakukan seterusnya? Semasa panggilan itu, rancangan seterusnya yang dia katakan ialah untuk terjun dari tebing. Tetapi Gerhard telah tampil memberi keterangan untuk mempertahankan dirinya terhadap tuduhan cubaan membunuh. Dan dia berkata, sebenarnya dialah mangsa. Keterangannya bermula dengan dia memberitahu juri tentang bagaimana dia bertemu dengan Ariel. Baiklah, sekarang selepas berpisah dengan isteri pertama anda, adakah anda pada suatu ketika mula berjanji temu semula? Ya. Dan adakah anda mencuba aplikasi janji temu? Ya. Macam mana hasilnya? Saya guna beberapa aplikasi janji temu percuma pada mulanya dan jumpa beberapa orang dan akhirnya daftar untuk aplikasi berbayar eHarmony. eHarmony. Dan selepas awak daftar untuk eHarmony, adakah itu cara awak bertemu Ariel? Ya, sebenarnya dia yang jumpa saya di situ. Dan kami berhubung di situ serta berbual di situ untuk seketika. Dan saya rasa kami berhubung pada Februari 2016 dan kemudian kami bertemu di bar pada penghujung Mac 2016. Kali pertama awak jumpa dia, macam temu janji pertama, apa yang awak nak panggil, adalah di bar? Ya, di Pittsburgh. Okey. Dan kemudian adakah kamu berdua terus berjumpa? Ya, itu maksudnya ya. Ya. Okey, maaf, saya sebenarnya nak betulkan soalan saya. Dan selepas itu, adakah kamu berdua terus berpacaran? Ya. Gerhard kemudian bercakap tentang bagaimana dia dan Ariel berkahwin dan mempunyai anak. Saya rasa awak kata awak bertemu pada tahun 2016. Ya. Bila awak dan Ariel berkahwin? 2018. Antara 2016 dan 2018, di mana awak tinggal? Kami berdua tinggal di Pittsburgh, di kawasan pinggir bandar yang berbeza dalam bandar itu. Dia tinggal di utara bandar, dekat dengan tempat kerjanya. Dan saya tinggal di sebelah barat bandar. Kami berada kira-kira sejam perjalanan. Jadi kami akan habiskan 1 minggu di rumah saya bersama anak-anak apabila anak-anak bersama kami. Dan kemudian kami akan habiskan 1 minggu di rumah bandar dia di utara. Dan saya berada di Pittsburgh. Ya. Dan awak sedang bekerja dalam pekerjaan yang awak baru saja terangkan kepada kami. Ya. Sekarang selepas perceraian pertama awak mempunyai 2 orang anak. Adakah awak mahu mempunyai lebih ramai anak dengan Ari? Ya. Ya. Saya ada letak itu dalam profil saya di laman temu janji dalam talian. Oh ya, awak memang nak ada lebih ramai anak. Ya, okey. Dan adakah awak dan Cik Koenig ada anak bersama? Ya, 2 orang anak. Akhirnya, pasangan itu memutuskan untuk meninggalkan Pittsburgh dan mereka berpindah ke Maui. Emil turut berpindah bersama mereka dan begitu juga ibu bapa Ariel. Jadi saya tahu ini soalan besar, tapi saya nak minta awak ringkaskan saja. Awak tahu awak sampai di Maui, Mac 2023. Awak tahu awak ada 2 anak kecil ini. Anak lelaki awak ada di sini. Ibu bapa mertua awak pun ada di sini. Awak dapat kerja. Macam mana kehidupan untuk awak dan keluarga dari Mac 2023 hingga Disember 2024? Boleh awak ringkaskan bagaimana keadaannya? Ya, ia memang menakjubkan. Perpindahan ke sini agak menegangkan pada mulanya. Tapi bila kami dah sampai dan mula menyesuaikan diri, ia adalah kehidupan impian kami. Jadi, kami beli rumah yang sangat dekat dengan hospital supaya saya boleh berjalan kaki ke tempat kerja. Dan dia juga bermakna saya boleh ambil semua shift panggilan saya dari rumah. Dan bila saja saya habis kerja untuk hari itu, saya boleh sampai rumah dalam beberapa minit saja. Dan ini menyebabkan saya berada di rumah jauh lebih kerap berbanding ketika saya di Pittsburgh dalam pekerjaan saya sebelum ini. Jadi itu bermakna saya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak dan dengan Ari dan Emil. Saya juga banyak buat projek kembaikan rumah. Kemudian sebagai sebuah keluarga, kami banyak meneroka. Setiap hujung minggu, kami akan meneroka Maui. Kami banyak melakukan aktiviti pantai. Kami pergi ke pantai hampir setiap hujung minggu. Snorkeling, meluncur ombak, papan dayung, mendaki. Okey. Jadi hidup kami memang baik. Ya, kami berkawan dengan ramai orang melalui kerja saya dan juga melalui peras sekolah Olin, beberapa kawan dia dan ibu bapa kawan-kawannya. Dan kami mula menyesuaikan diri. Ya.
Dan biar saya tanya awak tahu Ariel telah memberi keterangan, awak tahu bila detektif tanya dia tentang bagaimana keadaan perkahwinan sebelum Disember 2024, dia kata ia adalah perkahwinan yang baik. Adakah awak setuju dengan itu? Saya rasa ia adalah perkahwinan yang hebat, ya. Saya sangat setuju. Semuanya baik-baik saja. Gerhard kata, tapi kemudian Gerhard mendakwa dia nampak beberapa perkara pada akhir 2024 yang membuatkan dia curiga. Apa yang berlaku? Perkara paling besar maksud saya, satu-satunya perkara yang saya perasan ialah dia asyik dengan telefonnya. Dia memang asyik dengan telefonnya. Adakah dia buat begitu ketika bersama awak lebih kerap daripada biasa? Ya, jauh lebih daripada biasa. Dan dia akan sorokkan skrin itu daripada saya. Apa maksud awak dengan itu? Macam awak tahu, kalau awak duduk sebelah seseorang dan mereka sedang guna telefon, macam awak boleh perasan yang mereka duduk dengan cara tertentu. Awak tahu. Mereka selalu macam bergerak-gerak di tempat mereka. Yeah. Bila saya masuk ke dalam bilik, dia akan matikan skrin atau terbalikkan telefonnya. Awak ada tanya dia tentang perkara itu? Saya dah tanya beberapa kali. Dan dia selalu cakap, saya tengah berbual dengan Gianna. Saya tengah berbual dengan John yang merupakan kawan baik dia. Gianna ialah kawan baik dia. Jadi awak memang ada tanya dia tentang perkara itu beberapa kali? Ya, lebih daripada beberapa kali. Dan awak terus rasa perkara ini membimbangkan? Adakah tingkah laku ini membimbangkan awak? Ya. Dan saya cuma... Ya, saya rasa ingin tahu. Okay. Saya risau. Awak betul. Dan adakah dia beritahu awak, jangan risau, itu cuma Gianna? Ya, dan dia macam cuba mempertahankannya. Okay. Gerhard Koenig kata rasa ingin tahunya menguasai dirinya. Jadi, beberapa hari sebelum Ariel dan Gerhard dijadualkan pergi bercuti bersama rakan-rakan, dia memeriksa telefon Ariel dan menemui banyak mesej WhatsApp dengan rakan sekerjanya, Jeff Miller. Dan kemudian saya nampak mereka berkomunikasi seolah-olah secara langsung kerana saya juga boleh nampak mesej itu muncul di skrin saya. Dan Anda tahu, sebaik saja perbualan itu berlangsung, apabila ia sudah berlalu, dia akan terus memadam mesej-mesej sebelumnya. Jadi, dia bukanlah memadam mesej itu ketika itu juga. Tetapi, sepanjang hari, dia akan memadam mesej-mesej sebelumnya. Dan kandungan komunikasi itu serta apa yang dipadamkan, adakah ia membimbangkan? Ya, maksud saya, ia adalah jenis perbualan yang sama seperti yang dia lakukan dengan dia pada 2 hari sebelumnya. Yang mana bukanlah perbualan yang anda lakukan dengan rakan sekerja. Ini adalah perbualan yang anda lakukan dengan pasangan anda. Maksud saya, begitulah. Dan selepas menonton itu sepanjang hari, apa yang anda simpulkan? Dari segi apa yang sedang berlaku? Adakah anda percaya? Maksud saya, dia sedang menjalinkan hubungan sulit. Keluarga Koenig pergi ke sesi kaunseling dan pada bulan Mac 2025, mereka pergi bercuti ke Oahu untuk hari jadi Ariel yang turut termasuk mendaki gunung. Sebelum mendaki, Gerhard Koenig berkata dia telah menandatangani dokumen yang meningkatkan jumlah bayaran insurans hayatnya. Boleh kita paparkan muka surat pertama, Encik Dex? Baiklah, jadi mari kita lihat, mari kita tengok ini ya. Jadi Gerhard di atas sekali, ia tertulis, sila tanda tangan melalui DocuSign, ada nama awak, ada insurans hayat AAA. Saya rasa itu AAA. Adakah itu syarikat yang awak guna? Ya. Adakah itu tempat awak dapatkan insurans hayat awak? Ya. Dan tarikh di situ ialah 24 Mac 802. Betul ke? Betul. Dan ini untuk tambahan 500,000 yang awak tambah kepada insurans hayat, 1 juta yang awak ambil untuk dia beberapa minggu sebelum itu. Betul? Ya. Okey. Adakah anda berbincang tentang tambahan 500 ini yang telah diluluskan bersama Cik Choning dan bahawa email itu telah diterima dan anda telah mendokumentasikannya? Adakah anda memberitahu beliau tentang perkara itu sebelum pendakian itu pada 24 Mac 2025? Saya ada, sebab kami berada di tempat letak kereta selepas kedai kopi dan saya sedang menggunakan telefon. Saya macam, oh, awak tahu tak? Insurans hayat saya yang terakhir baru saja diluluskan. Mereka minta saya untuk tanda tangan dokumen secara digital. Jadi saya sedang buat perkara itu. Baiklah. Kita boleh terima itu. Saya cuma nak beritahu dia yang saya bukan sekadar sedang menghantar mesej atau apa-apa sebab kami keluar bersama. Okey, jadi awak beritahu dia apa yang awak sedang lihat. Awak tak pernah dapat jawapannya? Ya, terima kasih.
Jadi mulai dari saat itu, jika sesuatu berlaku kepada awak dalam kemalangan atau apa-apa saja, dia akan dapat 1,5 juta dolar, betul? Betul? Betul. Kemudian, semasa mendaki, keadaan berubah. Anda meneruskan pendakian. Apa yang berlaku pada satu ketika? Adakah sesuatu berlaku yang menyebabkan pertengkaran? Ya, Beritahu juri apa yang berlaku sehingga menyebabkan pertengkaran. Baiklah, pertama sekali, berapa jauh anda sudah mendaki ketika itu? tak jauh pun. Lebih kurang 5 minit saja. Selepas kira-kira 5 minit mendaki, anda akan sampai ke satu bahagian di mana laluannya menjadi agak rata. Dan tepinya bukanlah seperti tebing yang terbuka. Tapi ada beberapa tempat di mana anda boleh pergi ke tebing itu jika anda mahu. Jadi kami masih berada di kawasan itu. Kawasan yang sama gambar itu diambil. Dan Ari kata, "Hey, saya nak cakap dengan awak tentang sesuatu." Awak tahu, saya sedang bekerja dalam projek ini dengan Jeff, Miller dan saya perlu pergi bersama dia lagi. Saya perlukan awak untuk terima perkara itu. Boleh ke? Gerhard kata pertengkaran itu berakhir dan mereka meneruskan pendakian serta mengambil swafoto. Betul-betul selepas swafoto itu. Saya cuma ingat saya berdiri di tepi itu dan melihat ke bawah. Masih termenung tentang segala yang baru saja berlaku dan apa yang sedang terjadi. Dan kemudian saya rasa seperti ditolak dan saya hampir terjatuh dari tepi itu. Awak rasa seperti ada yang menolak. Siapa yang menolak awak? Harry yang... Apa yang awak buat selepas itu? Saya hanya sempat mengimbangkan diri. Kemudian saya pusing dan pandang dia dan saya cakap, apa benda tadi itu? Macam... Pusing dan saya macam saya agak terkejut macam apa benda tadi itu. Ya. Okey, dan kemudian adakah awak bergerak ke arahnya? Ya. Saya macam tanya dia macam, awak tahu apa tadi itu? Dan mula berjalan ke arahnya. Sebab pada masa itu, dia berada lebih kurang 5 atau 10 kaki dari saya. Jadi Gerhard Koenig memberitahu juri bahawa Ariel cuba menolaknya jatuh dari tebing. Ya, akhirnya, ya. Dan bila awak mula berjalan ke arahnya, adakah dia berkata apa-apa? Pada mulanya tidak. Tapi saya berpaling dan saya tanya dia. Macam, apa sebenarnya yang berlaku? Awak tahu? Apa yang baru saja terjadi dan apa yang sedang berlaku? Dan bila saya mula berjalan ke arahnya, dia mula menjerit. Dia mula menjerit. Ya, tolong saya, tolong saya. Okey. Dan kemudian apa yang berlaku? Dan kemudian saya terus berjalan ke arahnya. Macam, apa yang awak buat? Dan saya tanya dia macam, kenapa menjerit? Ya. Apa yang awak buat? Dan saya sampai dekat dia dan saya macam, awak tahu. Saya sentuh dia, letak tangan saya di lengan dia. Dan saya tanya, apa yang awak buat? Apa yang sedang berlaku? Apa yang berlaku selepas itu? Dia terus menjerit. Dan dia macam pegang pergelangan tangan saya dan jatuhkan diri dia ke lantai sambil tarik saya sekali jatuh bersama dia. Jadi sekarang kamu berdua berada di atas lantai? Ya. Okey. Apabila anda berada di atas tanah, apa yang mula berlaku? Dia sedang memegang saya dan saya cuba, anda tahu, saya cuba untuk memahami apa yang sedang berlaku, tetapi pada masa yang sama saya juga cuba untuk melepaskan diri. Cuba untuk membebaskan diri kerana dia memang sedang memegang saya dengan kuat. Dia melilitkan kakinya pada salah satu kaki saya dan Mike juga sedang memegang saya dengan kuat sambil menjerit. Jadi saya cuba, anda tahu, untuk melepaskan diri. Dan saya berjaya melepaskan satu tangan saya. Dan saya cuba gunakan tangan itu untuk melepaskan tangan saya yang satu lagi. Dan dia memegang testikel saya. Biar saya hentikan anda di situ. Sepanjang kejadian yang anda ceritakan tadi, adakah anda pernah cuba menarik dia ke arah anda, menolak dia atau menyeret dia ke tepi tebing? Tidak, langsung tidak. Gerhard kemudian memberitahu juri bahawa Ariel menyerangnya semasa mereka bergelut di atas tanah. Dan semuanya berlaku dengan sangat pantas. Ya, saya gembira awak bangkitkan perkara itu. Adakah ini berlaku secara perlahan di mana awak ada sedikit masa? Semuanya berlaku dalam. Maksud saya, mungkin kurang daripada 1 minit, mungkin dengan cepat. Sedikit lebih daripada 1 minit, tapi maksud saya 2 minit atau lebih kurang begitu. Dari saat kami berada di atas tanah dan dia memegang testikel saya, ia seperti... Ia berlaku dengan cepat. Segala-galanya selepas dia memegang testikel berlaku dengan sangat cepat. Okey. Dan awak tidak mengira masa atau apa-apa. Ini hanyalah anggaran terbaik awak sekarang. Okey, jadi sekarang
Dia sedang memegang awak, dia sedang memicit testikel awak dan awak sedang cuba menghadapinya. Dan dia berada di atas tanah dan awak berada di atas dia? Ya. Okay, Dan. Awak kata kemudian awak rasa awak kena baling dengan batu. Ya. Di mana awak kena? Di bahagian tepi, di sebelah kiri muka saya. Berapa kali? Dia terus melakukannya. Pukulan pertama, dia memang tepat mengena. Dan selepas itu, saya dapat menahan. Agak baik juga. Dia ada kena beberapa kali lagi, tapi tidak seteruk yang pertama. Dia masih pegang buah zakar awak? Ya. Jadi dia pegang buah zakar saya dan pukul saya macam ini. Dan sekarang awak dah berhenti berurusan dengan buah zakar? Dia hanya fokus pada batu itu pada ketika itu. Okey, ya. Okey, ya. Sakit tak bila awak terkena batu itu? Ya, memang sakit. Bolehkah kami paparkan bahan bukti ini sebagai eksibit D30 yang Arif? Ya, baik. Baik. Gerhard, adakah ini tempat awak kena baling batu? Ya. Adakah itu kawasannya? Ya. Kita boleh turunkan itu? Sekarang awak kena baling dengan batu. Terangkan kepada juri apa yang berlaku seterusnya dan kenapa. Saya berjaya merampas batu itu dari tangan dia. Adakah dia masih memegang buah zakar anda? Ya. Masih memicitnya? Ya. Apa yang kamu buat? Saya boleh jadi kami dia pukul saya dan saya tahan, lepas tu saya mula, kamu tahu, dan saya dapat tangkap dia. Ada pergelutan berebut batu itu kah? Ya. Adakah ia dekat dengan muka dia? Ya. Maksud saya, ya. Itulah yang berlaku. Dan akhirnya, saya dapat batu itu. Apa yang kamu buat? Saya pukul dia dengan batu itu. Berapa kali kamu rasa kamu pukul dia? Saya pukul dia 2 kali. Dan masa kamu buat begitu, dia masih pegang testis kamu? Ya, sekurang-kurangnya pada mulanya. Ya. Kenapa kamu pukul dia? Kenapa kamu bertindak begitu? Hanya secara naluri untuk mempertahankan diri. Seberapa pantas semua ini berlaku? Agak pantas. Sangat pantas. Di antara ketika dia memukul kamu dengan batu. Dan di antara masa dia memukul kamu dengan batu dan masa kamu memukul dia dengan batu, adakah kamu sempat berundur dengan selamat dan menjauhkan diri daripada dia? Tidak. Kenapa tidak? Dia sedang berpegang pada saya. Termasuk buah zakar awak. Ya. Adakah awak pukul dia? Di muka atau mata dengan batu itu? Tidak. Kamu kata 2 kali. Di mana kamu pukul dia? Di bahagian sisi kepala. Gerhard kata dia rasa sangat teruk kerana Ariel cedera walaupun dia mendakwa Ariel yang menyerang dulu. Dia kata dia rasa putus asa dan semuanya sudah hilang dan dia mahu mengakhiri segalanya. Jadi, dia membuat panggilan FaceTime kepada Emil, anak sulungnya. Beginilah cara Gerhard menerangkan panggilan itu. Di mana awak berada semasa membuat panggilan FaceTime itu? Ia berada di satu tempat di mana laluan itu tidak betul-betul di tepi tebing. Kerana pada ketika itu, tebing itu sebenarnya bukanlah tebing yang curam. Ia seperti bahagian yang condong kira-kira 10 kaki dan kemudian barulah tebing. Jadi saya sebenarnya berada di antara tepi tebing dan laluan seolah-olah berpaut pada sisi gunung. Adakah kawasan itu agak curam? Ya, sangat curam. Dan adakah anda berada di lereng gunung? Maaf awak juga. Ya, maaf. Okey, jadi untuk lebih jelas, tempat awak FaceTime dia tu, adakah itu tempat kejadian berlaku? Tidak. Dalam FaceTime tu, adakah nampak macam awak berada di tepi gunung? Ya. Adakah awak guna muat pembesar suara? Ya. Maksud saya, adakah awak pegang telefon itu supaya dia boleh nampak muka awak? Ya. Dan saya tunjukkan dia pemandangan dan di mana saya berada. Terdapat keterangan daripada pegawai polis bahawa hari itu ia adalah hari yang berangin dan kawasan itu memang terkenal dengan angin kuat. Adakah anda ingat hari itu agak berangin? Memang berangin ya di atas sana. Jadi anda berada di tepi tebing di gunung. Anda pasang mod pembesar suara semasa FaceTime. Angin bertiup kencang, betul tak? Ya. Okey. Awak sangat beremosi pada masa itu. Ya. Jadi itu konteks panggilan telefon ini, betul? Ya.
Adakah anda beritahu dia bahawa Ariel telah meminta anda untuk menghubunginya untuk mengucapkan selamat tinggal, betul? Ya. Adakah tujuan anda untuk menerangkan kepadanya segala butiran tentang apa yang telah berlaku? Tidak. Adakah anda mengaku kepadanya bahawa anda cuba membunuh Ari pada hari itu? Tidak. Adakah anda berniat untuk membunuh Ari pada hari itu? Tidak. Adakah anda akan berkata begitu? Saya cuba membunuh Ari pada hari itu. Tidak. Tapi anda tidak menafikan bahawa perkataan bunuh mungkin disebut. Tidak. Dan bolehkah awak faham bagaimana Emil dalam perbualan itu boleh mendapat tanggapan seperti itu? Ya. Dan begitulah pemeriksaan utama Gerhard berakhir. Gerhard, adakah kamu mempunyai rancangan untuk membunuh isteri kamu di atas gunung pada hari itu? Tidak. Adakah kamu cuba menolaknya dari tebing? Tidak. Adakah kamu cuba mencucuknya dengan picagari? Tidak. Apabila kamu memukulnya dengan batu 2 kali, kenapa kamu buat begitu? Untuk mempertahankan diri. Kemudian tiba giliran pihak pendakwa untuk menguji cerita Gerhard Koenig. Pihak pendakwaan mendakwa Gerhard bersikap mengongkong terhadap Ariel. Dr. Koenig, anak-anak Ariel berumur 4 tahun dan 18 bulan pada masa anda mahu dia berpindah keluar. Betul tak? Betul. Tiada ibu yang mahu berpindah keluar dari rumah bersama anak-anak mereka pada usia begitu. Betul tak? Saya rasa tidak. Tapi itu yang awak mahukan, kan? Saya mahu dia keluar dari rumah supaya kami boleh selesaikan masalah hubungan sulit itu. Dan saya tak mahu dia keluar dari rumah dan menyakiti anak-anaknya. Saya mahu kedua-duanya. Sekarang, satu lagi perkara yang awak mahukan ialah awak mahu Ariel berhenti kerja. Betul? Betul. Dan ini adalah kerja jarak jauh yang dia dapat cari di Maui. Betul? Ya. Tiada loji kuasa nuklear di Maui, kan? Betul. Jadi, kalau Ariel mahu kekal dalam kerjayanya dan memajukan kerjayanya, dia perlu bekerja secara jarak jauh. Betul? Betul. Kalau awak mahu kekal di Maui, betul? Ya. Dan apabila Ariel berhenti kerja, seperti yang awak rancang, dia akan 100% bergantung kepada awak dan gaji awak. Betul? Dia akan bergantung kepada aset kami yang semuanya dikongsi bersama. Kami ada akaun simpanan bersama, kami ada rumah yang dikongsi, kami ada kenderaan yang dikongsi. Kami ada makanan di rumah yang dikongsi bersama. Maksud saya, kami ada banyak benda di rumah dan semuanya dikongsi bersama. Kami akan kehilangan pendapatan dia sebagai keluarga untuk satu tempoh yang singkat. Dia mempunyai resume yang sangat baik. Dia akan dapat cari kerja. Anda tahu, mungkin dalam beberapa bulan saja. Tapi kalau ia mengambil masa beberapa bulan, kami sudah bersedia untuk itu. Apabila Ariel berhenti kerja, seperti yang dirancang, awak akan jadi satu-satunya pencari nafkah. Betul? Saya akan jadi satu-satunya yang menerima gaji. Ya, dia memang tak ada kerja, itu betul. Dia akan bergantung pada awak dan kebaikan hati awak untuk memastikan anak-anaknya ada tempat berteduh. Betul? Tidak. Dia akan bergantung pada awak dan gaji awak untuk memastikan anak-anaknya cukup makan. Betul? Tidak. Awak mahu Ariel melepaskan kerjayanya. Betul? Tidak. Awak mahu pastikan Ariel tidak pernah berhubung dengan Jeffrey Miller lagi. Betul? Itulah yang sangat saya mahukan. Supaya dia tidak berhubung dengan Encik Miller lagi. Dan untuk melakukan itu, awak mahu akses kepada telefon Ariel pada setiap masa. Betul kan? Itu sama sekali tidak betul. Sebenarnya, awak ada telefon Ariel pada Disember 2024. Betul tak? Saya tak akan kata begitu. Maksud saya, telefonnya. Banyak kali saya memang pegang telefonnya. Saya tak akan gambarkan seperti yang awak katakan tadi. Dan awak memantau komunikasinya pada Disember 2024 selepas awak bersemuka dengannya. Betul tak? Saya beberapa kali meminta untuk melihat dengan siapa dia berkomunikasi dan dia akan tunjukkan kepada saya. Dan satu-satunya masa saya memantau komunikasinya ialah selama 48 jam apabila saya memerhati mesej WhatsApp dan kebanyakannya saya lihat di komputer saya, bukan di telefonnya. Jadi hari ini, awak kata awak hanya memantau komunikasinya sedikit sahaja, betul? Saya tak tahu apa maksud awak dengan sedikit saja.
Saya baru saja terangkan kepada awak bagaimana saya memantau komunikasinya. Semalam, awak memberi keterangan tentang apa yang awak fikir Ariel perlu lakukan. Betul tak? Betul. Awak memberi keterangan bahawa dia perlu, saya petik, secara proaktif melepaskan privasi. Betul? Ya. Dan awak juga kata bahawa dia perlu bersedia untuk melepaskan privasinya. Betul tak? Betul. Itu yang awak mahukan kan? Itu yang saya mahukan. Dia tak jadi buat begitu kan? Tak. Dan pihak pendakwaan mendakwa Ariel mungkin tidak tahu tentang pendakian itu sebelum perjalanan hari lahir. Okey. Pada 24 Mac 2025, awak dan Ariel berada di Oahu, betul? Ya. Dan awak datang ke Oahu kerana ia adalah hujung minggu hari jadi Ariel, betul? Betul. Dan hari jadi Ariel sebenarnya pada 24 Mac, betul? Ya. Awak yang beli tiket kapal terbang untuk perjalanan itu, betul? Ya. Dan sudah tentu awak beli tiket pergi balik, kan? Ya. Jadi, awak dijadualkan untuk kembali ke Maui pada 25 Mac 2025, betul? Ya. Awak tempah hotel untuk perjalanan hujung minggu itu, betul? Ya, saya sudah tempah. Awak hantar maklumat spa kepada Ariel sebelum perjalanan itu, kan? Ya. Dan kemudian awak tempah spa itu, betul? Ya. Awak tidak menghantar sebarang maklumat tentang pendakian Polipuka kepada Ariel secara elektronik, betul? Saya rasa saya tidak buat itu. Penakwa raya juga mempersoalkan keterangan Koenig tentang bagaimana perasaannya apabila dia mendapati Ariel sedang berbual dengan Jeff Miller di WhatsApp. Jadi, selepas awak beritahu kawan baik awak dan kawan baik Ariel tentang perkara ini, barulah awak bersemuka dengan Ariel, betul? Betul. Dan awak berasa terganggu, kan? Itu bukan perasaan utama pada masa itu. Saya rasa banyak perasaan lain. Tapi saya juga kecewa. Awak marah, kan? Saya tidak marah. Awak tidak marah ketika awak berdepan dengan isteri awak tentang mesej-mesej ini. Saya kecewa. Pendakwa Vaya kemudian beralih kepada hari pendakian itu yang Gerhard akui adalah ideanya pada hari jadi Ariel. Tapi Ariel tidak pergi sejauh itu di laluan pada hari itu, kan? Tidak. Sebab Ariel dah tak nak mendaki lagi, betul? Ya, sampai satu masa Ariel dah tak nak mendaki lagi. Ariel menyimpang dari rancangan awak untuk naik bahagian laluan ini, betul? Saya tak akan menggambarkannya macam tu. Jadi, awak memang merancang untuk naik bahagian laluan ini, betul? Betul. Dan Ariel tidak ikut bahagian rancangan itu, kan? Ya. Dan pada satu ketika, awak sebenarnya teruskan perjalanan di laluan itu sendiri, betul? Betul. Tanpa Ariel. Betul. Pada hari lahirnya. Betul. Tapi dia tidak ikut awak, betul? Tidak. Dia tidak ikut awak sampai ke laluan sempit ini di tepi tebing curam besar itu, betul? Betul. Dan pendakwa raya menyoal Gerhard habis-habisan tentang dakwaannya bahawa Ariel menyerangnya. Awak lebih besar daripada Ariel, kan? Ya. Pada masa kesalahan itu berlaku atau pada masa kejadian, awak sekurang-kurangnya 20 paun lebih berat daripada dia, betul? Ya, lebih kurang 20 paun. Awak lebih kuat daripada dia, betul? Mungkin. Awak seorang doktor, jadi awak tahu lelaki biasanya lebih kuat daripada wanita, betul? Ya. Ia cuma isu saintifik berkaitan testosteron, betul? Itu benar. Tapi, awak bersaksi bahawa Ariel berjaya menarik awak ke tanah. Dan dia menarik awak ke atasnya, betul? Itu betul. Okey. Kemudian, anda memberi keterangan bahawa Ariel tidak membenarkan anda turun dari atas badannya, betul? Itu betul. Anda memberi keterangan bahawa dia melilitkan kakinya di sekeliling anda, betul? Dia melilitkan sekurang-kurangnya satu kaki di sekeliling saya, ya. Semalam anda kata kedua-dua kaki, betul? Saya rasa saya kata sebelah kaki. Sekurang-kurangnya satu. Dan awak memberi keterangan bahawa dia memegang buah zakar awak, betul? Ya, dia melakukannya. Dan bahawa dia tidak mahu lepaskan, betul? Betul. Sepanjang masa ini, awak berada di atas dia, betul? Itu betul.
Dan kemudian awak memberi keterangan bahawa Ariel mengambil batu itu. Saya akan ambil bahan bukti 2 sekarang. Awak memberi keterangan bahawa Ariel mengambil batu ini dan memukul muka awak. Betul tak? Betul. Dan awak kata pukulan pertama, dia betul-betul kena saya. Betul? Betul. Dan awak kata dia terus mencuba. Betul? Betul. Dan awak bersaksi yang awak cuba menangkisnya. Betul? Ya. Dan awak bersaksi yang dia sebenarnya sempat memukul awak beberapa kali lagi. Betul? Ya. Jadi, tapi awak tak tahu berapa kali dia pukul. Betul? Tidak. Satu pukulan kuat di bahagian tepi muka awak. Betul? Betul. Pendakwa raya kemudian bertanya kepada Gerhard Koenig tentang dakwaan bahawa dia menuntut seks. Untuk penjelasan sekali lagi, anda telah memberi keterangan pagi tadi bahawa anda tidak menuntut hubungan seks daripada Ariel. Betul begitu? Saya rasa kita. Soalan tadi adalah sama ada saya pernah menuntut hubungan seks daripada Ari. Dan saya tidak pernah menuntut hubungan seks daripada Ari. Jadi awak kata awak tak pernah menuntutnya, betul? Betul. Berapa kerap awak ingin melakukan hubungan seks dengan Ariel? Tiada jumlah tertentu. Ia boleh jadi setiap 2 hari sekali, betul? Apa yang berlaku setiap 2 hari sekali? Kamu mahu melakukan hubungan seks dengan Ariel dan sekerap setiap 2 hari sekali. Betul tak? Pada beberapa ketika dalam hubungan kami memang melakukan hubungan seks. Saya pasti. Setiap 2 hari sekali untuk tempoh masa itu. Tapi tidak pernah ada satu ketika dalam hubungan kami di mana saya... Apa soalannya? Jadi pada Disember 2024, selepas awak bersemuka dengan Ariel tentang hubungan ini, awak masih mahu melakukan hubungan seks dengannya setiap 2 hari sekali. Itu tidak benar. Gerhard Koenig berkata dia dan Ariel mereka tidak pernah melakukan hubungan seks lagi selepas Disember 2024. Juri boleh mula bermesyuarat selepas hujung Minggu Paskah yang panjang. Dan itu sahaja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa lagi di sini lain kali.